Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa mardatihi subhanahu wa ta'ala, amma ba'du. Alhamdulillah, insya-Allah kita baca pada muka surat 32, kitab Jawi lama. Kalau kitab Rumi 22, muka surat 22, bahagian atas. Atas aku ni. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhna fid dharain amin. Dan dimaaf sedikit daripada bulu najis yang lain daripada anjing dan babi, pada hak orang yang lain daripada tukang gunting dan tuannya, seperti bulu himar dan bagal dan gajah. Musannif nyatakan di sini dimaafkan. Maknanya maaf untuk bawa dalam semaya. Dan dimaaf sedikit daripada bulu najis. Bulu yang mana kita hukumkan dia ni sebagai najis. Sebab apa dia jadi najis? Sebab dia mari daripada binatang yang kita tak boleh makan. Lepas tu dia ni bangkai, mudah gitulah. Bulu bangkai ni. Kalau haiwan yang mana dia ni masa hidup, tu tak ada masalah. Kita sentuh bulu, ia lekat pada haiwan. Suci tak kira. Tapi bila ia akan jadi najis bila dia berpisah daripada haiwan tadi. Kerana jadi bila kata bulu najis, maknanya bulu yang terpisah daripada haiwan tadi lah. Lepas tu bulu mana bagi binatang yang tidak boleh kita makan. Contohnya seperti sini awak marilah, himar, bagal, ataupun kita boleh kata bulu kucing, tak gitu kan? Binatang awak tak boleh makan belaka tu dia orang macam tu. Contohnya dah. Dan dimaaf sedikit daripada bulu najis yang lain daripada anjing dan babi. Dimaaf tu bagi siapa? Pada hak orang yang lain daripada tukang gunting dan tuannya. Ada pengecualian. Pengecualian bagi orang tukang gunting. Tukang gunting haiwan ni. Dia tolong rapikan bulu-bulu haiwan. Ataupun tuan dia. Tuan bagi haiwan tu sendiri. Sebab apa? Boleh jadi sebab dia naik kenderaan bagi binatang ni. Contoh mana? Seperti bulu himar, bulu keldai. Keldai boleh makan ke tidak? Tak boleh makan. Dia tetap akan jadi bangkai. Kalau kita sembelih pun dikira bangkai. Masa dia hidup, bila tercerai bulu daripada tubuh badan dia, dikira sebagai najis juga. Masa duduk atas tubuh dia tu tak apa. Kita naik atas dia okey. Cuma bila kita turun daripada himar, tengok-tengok lekat bulu himar. Jadi bagi orang yang naik kenderaan ataupun orang yang tukang gunting bulu himar panjang, maka dimaafkan bagi diri dia. Banyak pun tak apa sebab dia bergelumang dengan binatang tadi. Tapi bagi orang lain, misalnya dia gitu saja-saja, tengok-tengok, lekat bulu. Bagi orang gini dimaafkan kalau sedikit. Kalau banyak tak dimaafkan. Contoh binatangnya dia kata bulu himar dan bagal. Bagal ialah haiwan kacukai antara kuda dan juga keldai. Goliknya kuda jantan lah. Dia main dengan keldai tino. Jadi keldai tino tu pun melahirkan anak. Anak dia tu nak kata hemat tak. Sebab main dengan poknya pok kuda. Kuda gitu ke dia. Nak kata hemat jantan gitu ke kuda tino tak logik. Bawa tak logik. Tak ada siapa nak ukah ke mana. Kuda tinggi hemat rendah. Payah kecuali kita akak. Jadi golek-goleknya kuda jantan dia pergi serai keldai tino. Jadi keldai tino pun tubiklah anak. Anak tu besar pada mok. Orang panggil bara.
Dan gajah, ada bulu kan. Siapa biasa pergi gajah, dia ada bulu. Cuma gajah ni beza antara gajah Asia, gajah Afrika yang lain-lain. Cuma kalau pergi ada bulu. Ada bulu kasar kan. Jadi naik gajah tu, lekat bulu. Tak apa bagi tuai dia, tukar gunting tak apa. Tapi orang-orang biasa, dimaafkan sikit sahaja. Kalau banyak, tak dimaafkan. Dan dimaaf banyak pada hak tuannya dan yang menunggangkan akan dia. Siapa-siapa naik ataupun tuai dia sendiri, sebab duk cara ke dia semua, ni dimaafkan kalau banyak sekalipun, lekat di tubuh badan dia, boleh bawa mayat. Bukan kata tak sah semaya dia. Cuma jadi persoalan kita, lagu mana nak kena sikit ke banyak ni? Goliknya balik kepada uruf. Cuma dalam kitab, dia marilah. Maka yang sedikit itu 2 bulu. Dia kata, balik ke ilmu nahwu juga. Jangan jadi banyak. Jangan jadi jamak lah. Nak kata sikit, mesti 2 bulu ataupun 1 bulu lah. Dan yang banyak itu lebih daripada 2 bulu. Contoh seperti 3, 4 pada nisbah bagi semaya. 3 lah tu kira banyak dah. Cuma yang muktamadnya ialah pada uruf lah. Kita boleh kata gitu. Golik pada uruf. Tapi golik-golik lagi kitab ini sebut 2-3 laut. Gini sahaja. Kucing tu pun kucing. Kucing. Kalau kita duk main semua, tuai dia. Dimaafkan lah, tak apa. Sebab ada dalam hadis. Kucing tu ialah binatang yang sentiasa bergelumir kita dengan dia. Tawafin wa tawafat. Dia duk main semua kaki apa kan. Dimaafkan, tak ada masalah, boleh bawa dalam semaya, tak ada apa. Habis. Dan tiada maaf pada air. Maafnya hanya pada semaya saja. Kalau bulu ni jatuh dalam air, adakah air tadi tu dikira suci? Kau dikira najis. Masuk air sini iaitu air yang kurang 2 kolor. Kena dobik situ air. Kalau air banyak dalam kolor, tak apa. Ni buat kurang daripada 2 kolor ni. Tak, dalam berdi biasa, tengok-tengok. Masuk bulu kucing 2-3 pala. Ataupun bulu himar. Apakah jadi air tadi tu? Hukum dia? Dia kata tiada dimaaf. Maknanya nak jadi najis. Tak boleh guna air tadi nak buat air semaya. Tak boleh guna nak mengangkat hadas. Tak boleh nak buat basuh najis. Tak boleh. 3 perkara. Dan iaitulah yang muktamad. Yang dipegangnya gitu, tidak dimaafkan pada air. Dan kata setengah bila sebut ada kaum muktamad, dia mari pendapat lain. Dimaaf pula pada air dan iaitu dhaif. Pandangan dhaifnya di sisi mazhab itu, boleh juga guna kalau sedikit. Dan kata Syekh Jili, dalam kitab Jawi Syekh Jili, dalam kitab Melayu tu tulis Jabli dah. Ala sawab ala Jili dah. Istilah. Dan jika dikerakkan bulu yang satu jadi 4 kerak. Selah kita kerak jadi 4. Nak kira mana? Nak kira asal ke nak kira baru jadi 4? Maka jawapan dia, maka iaitu seperti bulu yang satu jua. Kita kira asal 4. Bulu panjang, walaupun panjang sekilo sekalipun, dikira selah saja. Kerak 4, kerak 10, kerak 12, dah kira sah. Pada kaul yang asal, pada pendapat yang kuat di sisi azhar, kita kira sah sahaja. Habis. Ambo telinga tak dengar mana. Lepas ambil maya. Kucing marinya deh. Lekat bulu ke? Tak tahu. Tak apa beres. Tak apa. Tak apa beres. Beres. Kucing tak apa, dimaafkan. Dan pada masalah bulu itu atas 4 kaul, ada 4 pandangan. Bulu haiwan yang najis ini ada 4 pandangan. Pertama, suci sekaliannya. Dia tak beza, kata najis. Dia kira asal ke bulu haiwan, dikira suci saja. Ni pandangan mana ni? Mazhab Maliki. Ingat dah hari tu kita banyak. Bulu babi beres
Tak? Di sisi mazhab Maliki suci sahaja. Tak ada beza pun di sisi dia. Mudah gitu lah. Kedua, suci sekaliannya melainkan bulu anjing dan babi. Dua binatang ya kata najis bulu dia. Selain daripada dia, kira suci berlaku. Hak ni pandangan siapa ni? Mazhab Hanafi. Tanda situ. Ketiga, najis sekaliannya. Hak ni yang pun tak pasti siapa ni. Tapi ada pandangan ulama dia kata, asal bulu haiwan bila cerah, najis semata. Keempat, najis sekaliannya melainkan bulu anak Adam. Dan iaitulah yang mazhab. Ini di sisi mazhab kita. Najis sekaliannya kena dobit juga tu. Najis bagi haiwan yang tidak halal dimakan gitu kan. Kalau haiwan yang halal dimakan tercerah tu tak ada masalah gitu dah. Kau tak boleh juga lah gitu. Tak boleh juga boleh tak? Kau boleh. Fair kan? Jadi pasukan saya. Dan itulah yang mazhab kita ni, kecuali bulu anak ada. Bulu kita tak apa ni, cabut. Demo dah kerak malam Jumaat semua. Tak apa. Bulu janggut jatuh, bulu mata, rambut kita, tak najis. Okay. Cuma mazhab kita, spon ni ya, kita dah. Dulu kita mikir tak. Memang kita ingat. Tak ada masalah gitu. Beza ni bulu najis saja lah. Habis. Dan dimaaf, kita masuk bab baru dulu. Ya rentete kecil pasal bulu. Mari pula masalah pasal binatang waduk main dekat-dekat kita ni, contohnya kucing. Ya kan? Dan dimaaf daripada mulut segala binatang yang suci. Iaitu binatang yang tak najis ni. Dah. Binatang yang tidak najis. Kalau gitu kan? Selain daripada babi anjing, binatang itu suci. Mana yang kita setuh, tak perlu kita basuh tangan kita pun. Jadi binatang ni suci. Mulut dia tu. Dan anggota anak Adam. Ataupun anggota tubuh badan kita. Dan atasnya najis. Walhal pada mulut binatang tadi. Ataupun di anggota tubuh badan kita ni ada najis. Contoh darah. Ataupun kalau kata binatang, misalnya kucing lah. Kucing pergi makan tikus. Tak? Kucing ni suci. Bukan kata najis je tak? Kita setuh dia tak perlu basuh tangan pun. Dia baru lepas makan tikus. Nampak darah di mulut dia. Kita nampak. Ada darah. Darah tu najis ke tak? Najis lah darah. Jadi di mulut dia tu ada najis. Baik. Lagu mana masalah dia? Apabila dijilat atau diselam akan mulut binatang yang suci tadi, ataupun anggota tubuh badan kita yang ada najis, ke dalam air yang kurang daripada 2 kolor, atau di dalam segala benda yang cair, kita buat masuk, ataupun dia jilat air yang kurang 2 kolor. Kalau binatang kucing tak, maknanya dia jilat air dalam bekas tu lah. Tak gitu dah. Air tu tak sampai 2 kolor, dia pergi minum situ. Mulut penuh darah. Dia kata dimaafkan. Dimaafkan. Tapi dengan syarat. Dengan syarat kemudian daripada ghaibnya. Serta hilang najis padanya, pada mulut binatang tadi. Dan jika tiada ghaib ia binatang, maka najis air itu. Lagu mana ni buat kata dimaafkan? Bila baru dia lepas makan kutiku, mulut dia penuh darah. Dia pun pergi minum air dalam bekas wak kecil. Kurang 2 kolor. Kalau kata ada lagi najis pada mulut dia pergi minum, air tadi tak dimaafkan. Tak gitu? Sebab jelas kita nampak ada najis mulut dia. Bila dimaafkan, 2 syarat. Pertama, dia selepas daripada dia makan, kita nampak dia makan tikus. Kemudian dia pergi hilang mata. Hilang daripada pandangan mata kita. Sekira-kira boleh jadi dia pergi minum dekat air yang lebih 2 kolor. Ataupun dia pergi minum pada air yang kurang 2 kolor tapi mengalir. Contohnya di dalam orang panggil lokal lah. Lokal sikit air. Tapi air tu sentiasa mengalir panjang. Jadi 2 kolor juga jadi.
Ataupun air sikit, contoh air hujan ataupun air dia pergi letak mulut dia bawah tu, air sikit lah tapi air mengalir kan, cuci lah mulut dia. Jadi kalau dia hilang daripada pandangan mata kita, sekodar-kodar boleh jadi dia dia dulu pergi basuh mulut dia tak pergi basuh mulut gitu, tapi dia pergi minum air lain dulu ataupun hujan kau sebentar tak. Lepas tu dia mari semula, mari kita tengok tak ada dah darah saat ni. Kalau begitu, bila dia pergi minum dalam air saat ni, dimaafkan. Tak najis. Jika tiada gaib ya, maknanya dia molek lepas makan tikus dengan darah-darah kita, dia pun pergi minum lalu, maka najis air itu. Jadi dimaafkan tu sekiranya kalau dia pergi jauh. Ni lah yang disebut dalam kitab Majmu' Imam Nawawi. Dia kata supaya belakang segala bekas minuman air, sama ada daripada kuda ke, barol ke, ataupun hima, binatang-binatang pemangsa, tikus, ular, cicak, tak kira, semua tu semuanya dikira sebagai suci. Tak kira binatang yang halal dimakan ataupun tidak halal dimakan, kecuali anjing dan babi ni tak. Semuanya adalah suci. Tidak kata makruh, tidak, melainkan kalau kata kita tengok ada najis di mulut dia, barulah tak boleh. Jadi kalau kita tengok dalam kitab Fathul Mu'in pun sama juga dia kata. Dia mari setiap bekas minuman binatang tadi tu suci, lagi menyucikan, tak ada masalah, tahirun, suci. Kalaulah kata mulut dia tu kena najis, kemudian dia nak pergi minum dalam bekas kecek, kita tengok. Kalau kata selepas dia hilang daripada pandangan mata kita, sekira-kira dia boleh suci mulut dia. Sama ada dengan dia pergi selup mulut dia dalam bekas air yang banyak ataupun air yang mengalir, maka tidaklah menajiskan air tadi. Tapi kalau tak, bila pergi celup gitu, jadi najis. Nampak beza dah. Jadi kucing yang celup air dalam mulut gitu tu, mulut dia dalam bekas air tadi tu tak ada masalah. Ya ada dalam hadis sebut ada seorang sahabat dia tengok ada seorang sahabat yang lain, dia tengok dia minum air kucing, dan sahabat yang dia minum air tu dia perasan sahabat dia duduk pilih dia. Sebabnya nak guna balik air tadi tu. Dia kata mu dia tengok gini, mana? Nanti kita tengok hadis. Hadis dia daripada Abu Qatadah. Kita tengok dah. Riwayat daripada Kabsyah bin Ka'ab bin Malik. Dia kata, Abu Qatadah jumpa dia. Lalu berkata, aku tuai air ke dalam bekas untuk dia berwudu. Dia mari. Orang zaman dulu, dia bukan guna air. Jadi, dia masuk dalam bekas. Air itu sebenarnya untuk berwudu. Tiba-tiba, mari seekor kucing. Minum air daripada bekas tadi. Jadi, Abu Qatadah ni, dia pun orang panggil miringkan bekas tadi tu, biar kucing tadi boleh minum. Kabsyah raya, Abu Qatadah ni duk perhati tengok dia, sebab Kabsyah ni duk perhati telik kepada Abu Qatadah. Saudara mana ni? Maka Abu Qatadah pun royak ke dia, mesti mu kejut dah anak saudara. Kabsyah ni anak saudara dia. Orang panggil peringkat muda pada dia lah. Dia kata, mesti mu kejut dah. Ya Allah sungguh. Kabsyah kata, aku kejut ni. Kita nak ambil semaya, dia pergi minum air ke kucing. Maka dia pun jawab. Abu Qatadah kata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, innaha laysat binajasin. Kucing tu bukan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum wat tawafat. Itulah hadis kita sebut. Sesungguhnya kucing itu adalah haiwan yang sering berkeliaran di sisi kita. Riwayat Imam Nasa'i. Jadi tak ada masalah. Dalilnya jelas menyatakan bahawa jilatan kucing ataupun haiwan-haiwan yang lain ini tidak dikira najis. Boleh kita nak ambil semaya, tak ada masalah. Dan dimaaf daripada segala binatang yang lain daripada anak Adam dengan sebab jatuh ia ke dalam air yang sedikit atau di dalam segala benda yang cair, maka tiada menajiskan ia akan dia.
Kalaulah kata binatang selain daripada manusia jatuh, bagi kita pun binatang juga. Tak? Kategori binatang berlaku ni. Cuma selain daripada babi anjing ni dah. Selain daripada tu, dia pergi masuk dalam air buat sikit. Contohnya jatuh dalam beldi tu. Tikus jatuh dalam beldi. Sudah. Dia berenang dulu dalam tu. Tubik. Kitanya duduk dalam bilik air. Nak basuh begok. Boleh tak nak basuh begok ni? Kita nak buat bersuci lah kira-kira tak? Kita nak menghilangkan najis. Boleh ke tak? Dia kata tak ada masalah. Suci sahaja. Ataupun masuk dalam minyak. Tikus hidup masuk dalam minyak. Tak apa. Tak najis. Buat kata najis kalau mampu. Kalau tikus mampu dalam bekas minyak, habis putih bekas minyak tu. Jadi najis. Sebab cecair dia tak serupa dengan air. Jelas tak? Jadi kalaulah kata tikus jatuh, dia hidup dia berenang saja tubik gitu, tak ada masalah. Cuma kita yang luganya. Tu suku nak ayatnya boleh guna. Boleh guna. Bini ambo lugai tak boleh. Kita orang beres ada gapo ni masuk. Cicak jatuh dalam air. Tak okey, ada gapo. Bukan kata najis. Gapo lagi? Kita jadi was-was banyak dah. Banyak lagi ni nak cerita bahan ni. Habis itu dia jatuh dalam air. Beres. Burung tak? Contoh burung. Kita dalam bekas kecil. Dia tengok dia mari jatuh dalam tu, dia pergi berenang tak? Boleh. Selagi tak nampak ada tahi burung juga begitu. Okey. Tak ada beza. Dan dimaaf pula daripada segala bekas kaki binatang. Kaki dia tu meninggalkan kesan tak? Seperti kucing dan ayam. Apabila berjalan ia di atas tikar atau seumpamanya di dalam masjid atau rumah. Dan jika basuh kakinya sekalipun kerana sukaran pada meliharakan daripadanya. Ini biasa laku tempat itu. Kucing masuk atas rumah ataupun dalam masjid. Kucing mari. Hudah. Kena basuh habis kau. Tapak kaki dia tu. Wajib kita kata ada najis tu. Dia bukan pakai kasut. Lagu mana? Ataupun air. Mari, dia tak berok dah ni. Dah. Dia jalan saja mari masuk. Berambak kita atas masjid. Nak ikat air. Pusing habis. Sudahlah AJK masjid fikir benda ni. Lagu mana ni? Bahas sama-sama dia. Waktu mengaji. Waktu mengaji kita habis. Tukar kapek. Sudah lah. Dia tukar kapek. Betul-betul pitih banyak. Tukar kapek lalu lah tak boleh. Ni nak basuh tak pada. Tak mengaji kat selok lah. Rugi ke ni? Dia kata mana? Dimaafkan. Sekalipun kaki dia basuh. Baru lepas hujan saat ni, ataupun dia masuk dari lopok masuk, bekas molek dia nampak kaki kucing ataupun kaki ayam. Kita masuk pagi kena tukar dah lah. Dah dia kata dimaafkan. Sebab apa payah? Sebab apa dimaafkan tu? Kerana payah kita nak pegang. Nak jaga masjid daripada binatang ni masuk. Bukan kalau ada polientry duk jaga depan tu. Kucing dilarang masuk. Yang gitu pun yang akan masuk juga. Ayah dilarang masuk. Dia akan masuk. Dia bukan manusia, dia tak faham. Oleh kerana payah nak pegang tu, daripada binatang ni boleh buat masuk dalam masjid, maka dia kata dimaafkan. Ni selagi mana tak nampak tahi molek dah. Tahi molek. Nampak tepek tahi juga basuh tempat tahi tu. Cuma ni kita tak tahu. Yang masuk ni, kita tak tahu. Kaki yang ni kena tagap pun. Ni kalau kita tengok kapal tu, bang tahi benar ni. Tu basuh dah tempat tu. Jelas dia nampak tahi. Ni sebab kita tak tahu. Dan kata Zarkashi, dan jikalau burung turun ia burung di dalam air, dan diberok ia burung di dalamnya dalam air, atau meminum ia burung daripada air, dan atas mulutnya najis walha. Di sisi mulut dia tu ada najis. Contohnya burung leh tu. Dan padahal tiada bercerai ia daripada mulutnya, tahi tadi ataupun najis tadi tu tak lepas daripada mulut dia, maka iaitu dimaaf kerana sukar melihara daripadanya. Ni kita burung hari tu dalam air ni jadi berenang ataupun pergi berok tak. Jadi dia kata dimaafkan kerana payah nak jaga. Okey. Dan dimaaf daripada masuk tajuk baru. Ni ayat Korea ni. Mara tanya ni pasal Korea pula. Lagu mana ni?
dan dimaaf daripada tahi ikan di dalam air jika tiada berubah. Sama ada sedikit air itu atau banyak. Ikut kaedah kita dah sebut dalam mazhab kita, segala sisa buangan binatang kita hukum najis lah. Tak? Semua tahi-tahi ni kira najis lah kau. Timbul persoalan. Tahi ikan lagu mana? Serupa juga. Sebenarnya tahi ikan itu adalah najis. Kita pergi tahi ikan waktu tahi ikan lagu mana yang mudah nak tengok. Ikan ke apa? Mudah kita tengok tahi. Ikan mah. Ikan mah yang nampak mudah. Duk jalur manja tu kan. Hak tu kalau kita pergi molek tu kena basuh tangan. Tahi juga. Tak, tahi tu najis. Tak, tahi najis. Cuma bila dia duduk dalam air tu, jadi isu. Air tu jadi mana? Maka di sini dia kata dimaafkan. Sekiranya ada tahi ikan dalam air yang mana menyebabkan tidak berubah air. Sama ada air tu banyak kau sikit, dia kata dimaafkan. Ni lah. Boleh pergi hak ni, mudah. Dengan syarat jangan dibubuhkan dia ikan. Di dalam umpama telaga itu kerana bermain-main dengan melihatkan dia. Jangan kita pergi pegang nak kelih. Maka jika dibubuhkan dia ikan ke dalamnya, ke dalam umpama telaga, kerana bermain-main dan bersuka-suka, seperti barang yang telah jatuh sekarang ini, yang jatuh sini berlaku. Waqa'a. Tak? Waqa'a ni terjemah jatuh. Sebenarnya yang berlaku sekarang ini daripada membubuh akan umpama ikan kalul, ikan koi ya. Ikan kalul di dalam telaga atau kolah, maka iaitu tiada dimaaf jika air itu kurang daripada 2 kolah. Ni gitu. Kalau air dalam akuarium kurang daripada 2 kolah ada tahi, bila kata air tadi itu kurang daripada 2 kolah ada tahi, kira mana jadi air? Mutawassithah jadi air najis, mutan najis lah. Air mutan najis yang mutawassithah. Tak? Jadi kalau kena tangan kita, kena basuh. Kalau jatuh bawah, kena lak molek basuh. Gitu. Tapi kalau air tu banyak, tak apa. Sebab kita pegang buat biasa-biasa. Tapi kalau kita igat ikan, bukan kata nak pegang, boleh berhenti. Tak. Lepas tu kita buat tu ikan. Tengok-tengok air dalam tu ada tahi dia. Kita pun setuh dia. Boleh tak? Dimaafkan. Tak apa. Sebab bukan kita nak pegang. Tak. Nampak ada beza situ? Kalau tengok fatwa negeri-negeri pun, biasanya dia kata gini lah. Kau ni. Ramai orang tanya lagu mana air akuarium. Kebanyakannya kata beza. Tengok dulu. Kurang 2 kolah kau lebih 2 kolah. Kalau lebih, dimaafkan, tak ada masalah. Kecuali air itu berubah 2 kolah, bau tahi lah. Tak, berubah warna lah. Itu tak boleh. Air hijau, jadi hijau lah. Air tak jadi ni. Air car dah nampak gitu tak. Supong ikan keli lah. Dia mau tengok ikan keli, kotor gitu tak. Tak boleh lah. Tapi kalau akuarium kita, pegang ikan kecil sikit itu, wajib dah air kurang 2 kolah. Jadi kena beringat molek. Tuan pengarah kita ni nak suruh kita beringat. Jaga-jaga lah. Dan harus diminum madu yang dibuat oleh ibunya. Ibu madu. Apa dia ibu madu ni? Tebuai ataupun lebah lah. Tak? Tu ibu dia. Akan tempatnya tempat madu tadi. Dengan umpama tahi lembu. Jadi lebah ataupun tebuai ni, dia buat sarai dia. Sarai dia tu daripada tahi lembu. Jadi madu tu kita ambil daripada tadi. Jadi lebah ni, dia nak buat ni, dia lagu mana? Dia akan makan madu tadi. Tengok. Dengan tepatlah madu tadi dengan umpama tahi lembu. Maka gitu madu tadi tu dimaafkan. Tak ada gapo lah.
Betul, kita tengok dulu dalam Sabila ada masalah ni. Oh. Dia ada buat masalah dalam Sabila. Dia kata syahdat. Jikalau meminum oleh ibu madu, iaitu lebah lah, akan madu yang kena najis. Kita nak madu ni adalah cair tak gitu. Kalau kata kena najis, dia payah dah kita nak basuh. Nak cuci dia tak jadi. Dia akan jadi najis. Lagu mana kita nak selamatkan madu yang kena najis ni? Caranya ialah bagi lebah minum semula madu tadi. Bagi lebah minum semula. Kemudian lebah tadi pun buat tubik madu baru. Maka bila buat tubik madu baru buat tubik ni jadi suci. Sebab kita tak tahu dah madu air mana dia buat tubik. Dia telah melalui satu proses. Maka bila madu tadi tu pun masuk dalam sakar baru, maka dikira suci kerana tiada kita yakinkan akan yang dikeluarkannya oleh lebah tadi itu adalah ain madu yang diminumnya. Jadi kata Ibnul Imaq, dia kata inilah satu helah nak menyucikan madu yang kena najis. Inilah yang nak ambil kita tufuh. Jadi nak selamatkan madu, kalau kata terkena najis, ialah bagi lebah minum. Kemudian lebah akan keluarkan madu baru, maka sucilah madu tadi. Okey tak? Mudahnya madu ni tak ada masalah lah. Madu yang dibuat oleh ibunya akan tepatnya sari dia tadi tu daripada umpama tahi lembu. Kita baru tahu ni. Yolo ke tidak? Sari tu buat daripada tahi lembu. Wallahualam lah. Umpama tu dia kata. Ataupun dibuat lilin dia tu daripada najis lah misalnya dah. Dia kata tak ada masalah, boleh minum. Habis bak madu. So seperenggai. Dan jika seseorang memerah ia akan susu, perah susu binatang ni, maka kena air susu itu oleh salah suatu daripada tahiknya atau kencingnya kencing binatang, dengan sebab digerak akan ekornya ekor binatang atau tubuhnya pada waktu memerah akan dia, maka iaitu dimaaf kerana masyaqqah. Kita pegang kambing, kita pegang lembu. Kita pun nak ambil susu daripada puting susu dia. Kita pun perah. Duk tengah perah molek. Tiba-tiba kambing tadi geruk. Bila bergeruk, terkenalah ekor dia. Ekor dia tu bekas najis ada. Ataupun duk geruk, terkena tempat dia nak kecing. Kena najis dah lah susu kita. Masa tu. Lagu mana nak buat? Kita perah banyak ni penuh dah bekas ni. Ngelah tu baru kena. Yang geruk pula masa tu. Lagu mana nak buat? Dia kata dimaafkan kerana masyaqqah. Payah nak jaga. Tapi semoleknya jaga. Dia ada cara dah. Pakai gotu molek. Ada cara sebenarnya. Cuma nak katanya kalau salah jadi juga dia kata dimaafkan. Hak ni tika dia tengah tu tak dapat nak jaga. Dan jika kena najis itu kemudian daripada perah, duk perah molek-molek dah, tiba-tiba baru jatuh tahi butik. Nyeberok pula tika tu dah. Lepas perah molek-molek dah ni, bukan masa tengah perah, lesar dah perah molek-molek, kita kita pergi basuh tangan, tengok nyeberok masuk dalam tu misalnya, ataupun kecing masuk dalam susu, atau dahulu daripada perah. Ni ganah lagi ni. Belum perah berok dah. Kecing dah. Lepas tu kita pun pergi perah pula lepas tu. Gomnal dah. Atau syok ia. Tak pasti weh. Berok lepas tu kau sebelum. Maka tiada dimaaf. Dulu lagi. Tak boleh. Buat kata dimaaf ni masa tengah perah sahaja. Sebab tak boleh nak elok. Kalau sebelum boleh elok. Selepas pun boleh elok, maka tidak dimaaf lah. Jadi kena perhati molek-molek. Susu ni kita lah ni tak mikir benda gini apa. Sebab kita minum susu tepung, tak nampak dah. Bawa hari tu asiat dah. Terus kita tengok tempat-tempat orang duk merah di India, di Pakistan, dia jual susu saya minum susu fresh. Dia cek seluk tangan. Sebab ada jual ni dia liar.
Dia pergi capur dengan susu, dengan air. Jadi kita tengok video TikTok, Facebook ataupun YouTube dia celup, dia boleh share. Dia bau susu tu, dia boleh pegang, dia boleh rasa kepekatan susu kan. Dia boleh tahu dia tipu demo. Jadi tak beli, gitu. Habis tu. Dan dimaaf daripada tahi yang dilumuakan dia tahi pada beno susunya binatang. Beno ni mana puting dah. Puting susu. Dia pergi lomo tahi situ. Bapa tu kerana meneguh ia akan anaknya, anak binatang, daripada mengisap akan dia akan bina susunya, ganti perbuatan tadi tu. Dia pergi lomo tu sebab apa? Ganti daripada sukam akan mulutnya. Sukam ni kita ambil dobit ustaz kita ialah ikat mulut. Maknanya tak sewi binatang kecil dia tu minum susu lah. Nak suruh biar orang panggil lepas susu. Jadi tak sewi gitu lah kali ia pun pergi lomo dekat puting susu tadi. Jadi kalau kata susu yang keluar daripada puting susu tadi tu lagu mana hukumnya? Dia kata dimaafkan. Tak apa. Boleh. Dan kata di dalam Nihayah, kita Imam Romli, Nihayatul Muhtaj, dimaaf daripada barang yang terbang yang ni terpecik. Terbang ni terpecik. Daripada air liur binatang yang mutanajis. Dan jika diminum ia akan air yang sedikit. Dan jikalau daripada binatang yang menguku, atau yang ni meragut ia binatang akan rumput sekalipun. Dalam kitab Nihayah bagi Imam Romli, dia kata kalau air liur binatang tu dia makan benda yang mutanajis, air liur dia tu kalau kiranya mutanajis lah, tiba-tiba terpercik sikit kena kita, dia kata dimaafkan. Begitu juga kalau dia pergi minum daripada air yang sedikit, dan sekiranya daripada binatang yang meragut haiwan sekalipun, dimaafkan. Serupa masalah tadi juga tu dah. Cuma ni serupa tak? Lebih kurang dimaafkan. Aliyu yang mutanajis. Dan dimaaf sedikit dari habis dah bab aliyu binatang. Masuk bab baru. Dan dimaaf sedikit daripada asap yang naik ia asap dengan wasitah api, dengan perantaraan api yang diumpama tahi lembu dan kambing atau kayu yang mutanajis. Jadi kita bakar tu seumpama benda yang najis dah. Contohnya tahi lembu ke, tahi kambing ataupun kayu yang kena najis, kita bakar. Tubik api. Bila tubik api ada asap tubik. Lagu mana asap tu? Asap tu kita nak cara. Api tu tak najis sebab api lah. Lalu ni asap waktu tubik daripada bahan yang daripada najis yang dibakar. Dia kata dimaafkan kalau kata sikit. Dan kata Syekh Azizi, dan setengah daripada mudarat itu, yakni benda yang boleh membatalkan semaya lah, barang yang hasil asap pada tempat pada waktu masak. Dan masalah ini banyak jatuh pada kita sekarang ini, maka jaga oleh disubing guna bagai-bagai tahi gini ni, bakar asap tu sikit dimaafkan, tapi kalau banyak tidak dimaafkan. Dan harus kita mengeringkan layu akan kain dengan api yang najis, kerana api yang menyala daripadanya itu suci. Bersalahan asap dan baranya, maka najis keduanya. Habis ini. Dia kata boleh kita nak kering baju, kita layu. Maknanya kita bukan bakar, kita letak atas api. Api itu yang najis. Maknanya api yang dibakar, api yang hasil daripada sesuatu yang najis. Bapa dia kata boleh kita buat gitu? Kerana api itu sendiri suci dia ya. Buat najisnya ialah asap dan bara dia sahaja. Jadi kalau kita nak kering baju, boleh kering dekat api yang kita buat daripada tahi uta ke, tahi lembu ke, boleh. Asap dia lah jadi masalah. Dan harus dipakai akan kain mutanajis.
dengan syarat ketiadaan basuh salah suatu. Salah suatu maknanya sama ada kain sendiri ataupun orang buat makan. Kita ni lah, kita pakai baju, kita pakai kain seluar, kena tahi, kena air kecing, kena darah misalnya. Adakah bila kena najis gitu, kita tak boleh pakai dah baju tu? Bukan nak semaya apa ni, kita nak pakai biasa-biasa. Boleh ke tidak? Boleh. Syaratnya jangan berlumur dengan najis. Lagu mana boleh siapa berlumur? Apabila basuh. Jadi kalau kering, tak ada masalah kita nak pakai. Kita pakai seluar tak basuh. Seminggu dah tak basuh. Wajib dah tu kena gabo-gabo dah. Kita tak cara masuk tandas, kecil diri mulut misalnya. Kotor dah ni, time semaya kan kita tukar, kita pakai kain belakang. Jadi waktu masa kita dah pakai biasa-biasa tu. Boleh ke tidak? Boleh. Dengan syarat jangan basuh salah satu keduanya. Bapa tu boleh pakai. Bukan kata kena tukar lalu kerana masyakkah dipeliharakan daripada najis pada tiap-tiap hari. Tak kena tukar siap waktu. Tak. Kena najis sikit kena tukar. Tetapi tiada harus dibawa masuk akan dia ke dalam masjid kerana tempat mulia. Tapi ingatlah jangan duduk dalam masjid. Kena tukar kain tu. Jangan duduk boksir. Dan kata Ibnul Imad, wajib menghilangkan najis dengan bersegera pada beberapa surah. Sebab kita dah bahas ni, seolah-olah tidak wajib kita bersuci apabila kain kita kena najis dengan segera. Bila kata wajib bersuci tu? Apabila kita ni nak semaya. Masa tu baru kita kena tukar pakaian. Tak gitu? Selain daripada waktu semaya, boleh kita pakai. Dengan syarat jangan basuh. Bila basuh kena pas tubuh badan kita lah najis. Baik. Jadi Ibnul Imad dia rakyat tak wajib kita basuh dengan segera pada seluruh masalah kecuali beberapa masalah saja. Contoh setengah daripadanya ialah masjid. Masa masuk dalam masjid ada pakaian kita kena najis, maka ketika tu kena tukar, tak boleh masuk dalam masjid. Dan setengah daripadanya daripada surah gambaran masalah apabila mutanajis akan kain orang yang lainnya. Bila menyebabkan kita ni boleh kena najis ke orang lain pula. Kita pakai itu najis kita. Dengan sebab kita pakai orang lain pula kena najis. Maka ketika tu kena basuh lalu. Atau keluar ia najis daripada mayat, kemudian daripada mandinya mayat. Kita mandi molek-molek dah. Kita nak kapel. Tengok tubik pula tahi. Tubik pula air kecing daripada kemaluan dia. Maka ketika tu tak boleh buat relax. Kena pergi basuh lalu. Ambil lalu basuh. Atau sengaja melumuk ia akan badannya dengan najis atau tiada sengaja. Kita pergi main tahi. Pergi badi lomo tubuh badan kita, ketika tu wajib kena basuh lalu. Sama ada sengaja ke ataupun tak sengaja, dia kata bila duk berlomor dengan tubuh badan kita dengan najis, wajib kena basuh lalu. Tetapi picit oleh waktu semaya dengan syaratnya waktu semaya tu nak habis lok-lok tu. Maka ketika tu lah kata wajib. Demikian lagi wasyam. Apa dia wasyam? Tattoo lah. Tattoo. Wasyam ni adalah tattoo. Tattoo ni maknanya kita masuk ke pewarna yang kita cucukkan ke dalam kulit. Bila kita cucuk tadi tu, dia akan bercampur dengan darah. Maka lekatlah warna tadi tu. Sebab itu jadi najis tu, sebab dia campur dengan darah, lekat tubuh badan kita. Jadi tattoo ni jadi najis. Dia kata demikian lagi wasyam apabila disengaja dengan dia pada badannya. Intaha nuzhatul majalis. Kalau gitu dia kata jadi najis. Hak ni boleh tengok dalam nuzhatul majalis, kita harap jilid pertama. Dia cerita jelas-jelas benda-benda tadi. Wallahu a'lam bissawab wa ilmuhul atam. Habis dulu bab tu. Minggu depan kita masuk pula bab debu. Begitu juga bab susu budak. Orang tin nyusu budak lagu mana? Budak mutah. Lepas tu dia susu kenalah orang panggil payudara, orang puai tadi. Lepas tu dia nak pergi semaya lepas tu. Kena basuh duk payudara dia. Ataupun cik abel dia nak risak pula ke misalnya.
Kena bahasa dulu ke lagu mana. Tu minggu depan kena sabar bagai-bagai gitu. Wallahu a'lam bissawab. Wa ilmuhu latam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afin fi Palestin wa fi Gaza fi Sudan fi Syria fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.